Okay, kita kembali untuk video raya yang kedua pula, probably the last one. Kali ni kita nak sembang pasal mid-range pula. Sebab aku rasa mid-range ni adalah market paling popular kat channel ni. Let's be real, kalau aku buat memang banyak view. So, ni tak ada harga, tak ada price range. Aku just bagi pilihan aku. So, kalau korang ada korang punya choice, korang boleh tulis kat comment section. Ni adalah aku rasa favourite aku lah dari segi apa yang tawarkan tu. So, jom kita mulakan. Okay, untuk yang pertama sekali, aku rasa this is my favourite phone untuk mid-range tahun ni buat masa sekarang lah. Iaitu Nothing 3A dan juga Nothing 3A Pro. Pro dengan 3A ni tak ada beza yang ketara sangat. Yang besi Pro ni ada periscope camera. Kalau korang yang suka periscope tu, this one is probably the best one. Tapi kalau korang tak kisah, 3A is good enough. Let's be real kat sini. Spec wise, bagi aku solid gila. Dan dia punya glyph look tu memang membuatkan telefon korang ni paling unik lah dalam banyak-banyak kawan korang tu kan. Macam tak orang lain yang pakai phone macam kau. So dia bagi kau nampak macam hipster sikit lah. Dan dia punya OS pun very good. Nothing OS antara OS yang terbaik disebabkan dia punya approach yang sangat berbeza dengan OS lain. Di mana satu dia sangat clean, dan yang kedua dia ada fungsi-fungsi dia yang tersendiri yang korang tak boleh dapat dekat phone-phone lain tu. So that's really nice kat sini lah. Untuk yang kedua pula, Xiaomi 14T. Okay, disebabkan kita tak banyak sangat phone mid-range sekarang ni, of course 14T ni is still worth it disebabkan dia keluar tahun lepas tapi hujung-hujung tahun lepas lah kan. So bagi aku, phone ni one of the best untuk bawah RM2,000 lah. Sebab satu, spek dia memang power gila. Kamera dia pun power gila. Dia tak ada kelemahan yang ketara sangat kalau compare dengan spek dia. Yes, mungkin HyperOS is not the best OS in the market right now, melainkan kalau kau pakai 15 series ke atas, kat situ kau rasa lah. Tapi kalau kau pakai bawah pada 15, kau akan rasa lah apa sahih OS mesti tak best. Tapi aku rasa kalau korang tak kisah sangat pasal software dia, 14T is probably the best choice dekat list ni. Disebabkan dekat raya mesti korang dapat harga lebih murah kat sini, betul tak? Tapi itulah kalau korang dapat phone korang sebelum raya, nice lah. Lepas raya macam pisang kat lah kan kat sini kan. Untuk yang ketiga pula adalah Honor 200 Pro. Kenapa aku tak ambil 200? 200 bagi aku agak underwhelming sekarang ni. So 200 Pro terus, dan 200 Pro pun harga dah makin jatuh. So most lagi by raya, dekat raya mungkin korang boleh dapatkan dalam harga 2,200, 2,300 macam tu lah. Mungkin lagi bawah 2,000, who knows right? So bagi aku Honor 200 Pro ni, favourite part aku adalah dia punya kamera lah. Kamera dia is pretty good untuk mid-range. Dia punya hasil pun cantik. Dan dia punya portrait one of the best untuk mid-range dari phone sekarang ni. Even better daripada 14T tu. Dengan dia punya hardcore colour, memang very nice dia punya portrait tu. Dan korang nak tahu lebih lanjut pasal kamera dia, korang boleh tengok video aku sebelum ni pasal Honor 200 Pro ni. Aku tak nak mention banyak sangat sebab aku tak nak video ni panjang sangat. So if you have interested, korang boleh tengok video aku sebelum ni, Honor 200 Pro tu. Tapi macam aku cakap, dia punya main highlight kat sini adalah dia punya portrait camera tu. Okay, kalau korang yang mahukan telefon yang paling latest lah dalam tahun ni, korang boleh dapatkan Redmi Note 14 Pro Plus dan juga Poco X7 Pro. Beza beberapa ratus je, tapi it's literally the same phone. Cuma Poco rebrand balik Redmi, aku tak tahu kenapa. It's kinda weird, but hey, it's the same phone, but at the same time spec dia quite powerful. Satu, korang boleh masuk dalam air telefon ni, so tak payah fikir banyak sangat. So kalau korang yang nak record underwater ke apa, it is something yang possible korang boleh buat kat sini. Dan lagi satu, harga dia pun sekarang dah jatuh sikit. So kalau korang yang mahukan telefon yang boleh shoot dalam air tu, ini antara pilihan dia lah. Dan lagi satu, dia punya durability pun power sebab dia ada Corning Gorilla Glass Victus dekat depan dia. So yeah, it's a good phone. But kalau korang yang nak kamera, phone ni kamera dia biasa-biasa je, tak ada telefoto, dan ultra wide dia pun hanya 8MP saja. So macam nothing really impressive, melainkan kalau korang mencarikan durability dan juga bateri yang besar dan juga charging yang laju tu. Dan yang seterusnya pula, telefon paling latest daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy A56. Telefon ni, kalau kau tanya aku, kalau compare dengan model tahun lepas, tak ada apa yang baru pun. Dia upgrade chipset sikit, lepas tu dia buat screen dia lebih besar sikit, dia punya bezel tu. Lepas tu selebihnya dia tambah dia punya fungsi-fungsi AI. Bukan Galaxy AI, aku baru tahu benda ni. Aku cakap Galaxy AI, tapi dia lebih kepada fungsi-fungsi Samsung Galaxy AI, tapi dia cut sikit-sikit yang fungsi-fungsi yang macam flagship diorang tu. So it's a good phone dengan 6 years software update. Aku tak pasti kenapa korang nak pakai phone mid-range sampai 6 tahun, but hey, korang boleh pakai lama kat sini. Dan selebihnya tak ada apa yang menarik sangat. Kamera still the same, 50MP kamera utama, 12MP ultra wide dan 1000MP macro. I wish they give us, a telephoto, tapi it is what it is. But hey, Samsung punya phone, software memang bagus. So kalau korang yang tak nak pening kepala, bajet bawah 2000, this one is probably one of the best choice lah. Kalau korang yang tak nak benda-benda yang macam software buggy lah, kamera yang tak konsisten lah, this one
it's pretty good. Dan last kali, ni pun lagi satu telefon yang paling latest keluar, baru je beberapa hari lepas, itu Vivo V50. Actually awal-awal aku nak masuk V40, tiba-tiba V50 dah keluar, so macam wah cepat betul kan. So V50 specialty dia macam biasa, kamera portrait dengan Zeiss dia really good, really amazing. Ni pun antara pilihan terbaik kalau korang yang sukakan that portrait look. Kalau korang sukakan portrait kamera yang bagus, ini antara pilihan terbaik jugalah. Walaupun spec wise tak adalah orang kata huge upgrade the B40, but this is the latest one. Harga dia pun bawah RM2,000. So bagi aku, kalau korang ambil B40, baik korang angkat yang paling baru V50 ni je, di mana dia orang dah upgrade beberapa spek dalam kamera itu sendiri dan juga dalaman. So itu pilihan yang korang dapatkan lah. So itu saja pilihan aku smartphone raya mid-range tahun ni. Ada banyak lagi sebenarnya dekat market, cuma ini pilihan yang aku rasa macam this phone looks good dan aku pun suka dalam apa yang diorang hasilkan dari segi gambar dan juga apa yang ditawarkan sendiri kat sini. Tapi itulah pilihan korang macam mana. Cuba tulis kat komen section tu. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.